Untuk korang yang tak tahu nak pergi ke mana weekend ni, pergilah Bukit Penarikan Negeri Sembilan. Aku dengan isteri memang kita orang dah plan Ahad hari ni kita orang nak pergi panjat Bukit Penarikan. Kita orang dah bangun awal 4:30 lebih kita orang dah bangun dah. Tapi last kali kita orang sampai kat sana dalam angkara pukul 9 lebih, which is banyak yang dah turun. Sabar je lah. Tapi memang tak boleh deny lah, dia punya jalan dan trek dia memang agak mencabar. Maklumlah untuk aku yang tak pernah hiking ni, tiba-tiba sekali hiking, nah kau. Tapi pada aku route dia masih diterima akal. Kita orang buat satu kesilapan besar hari ni, iaitu apa yang? Kita sampai lambat. Masa ni aku dengan isteri pun ragu-ragu, betul ke ni kita orang nak naik ni? Yelah, banyak grup lain semua dah turun. Tapi apa yang menyebabkan kita orang tetap bertahan? Dia punya view. Kau tengoklah dia punya view, memang cantik. Time ni lah nak pegang-pegang tangan, baru romantik, tak gitu. Dia punya jalan kejap ada yang melalui daripada kawasan tanaman sawit, dan ada juga yang melalui kawasan sempit macam ni. Lama gak kita orang ambil masa nak naik tu, sebab yalah, kejap duduk, kejap minum air, kejap main telefon. Tapi Alhamdulillah akhirnya kita orang sampai juga dekat puncak. Apa yang aku boleh kata adalah subhanallah, memang cantik betul. Tapi dia punya penat tu memang membuahkan hasil. Kau tengoklah tu, kita orang betul-betul raikan kejayaan kita orang bila sampai di atas puncak bukit. Tapi aku ada tanya wife aku, lepas ni nak naik Bukit Penarikan lagi tak? Wife aku cakap, tak apalah, kita buat aktiviti lain. Bukit Penarikan is done. Let's go. Dah naik, nak turun pula. Pun satu hal, sabar je lah.